Yo yo yo, what is up guys? Now kita nak on the way turun daripada Genting. So korang layan lah. Tak bawa laju mana pun, just santai-santai. Not that adrenaline rush lah punya mood sekarang ni sebab jalan pun basah. Tak nak lah laju sangat. Jalan basah ni, tak payah apa standard. Just santai je. Bismillah. Sejuk dengan berkabusnya. Diorang tunggu aku ke? Macam ya. Tapi aku nak panaskan motor dulu. Dah. Let's go. Kita panaskan motor bagi enjin sedap sikit kan. Oh ya, dua tunggu aku dulu. Baik tu. Baik tu. Weh, motor lawa-lawa je. Antara motor diorang semua ni, aku paling minat dengan Itasha bike tu tu. Aku dah lah wibu kan. Nampak pula Itasha, nampak anime. Lagi aku suka lah siut. Mana dia? Depan ke? Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Diorang nak naik atas, tapi aku tak adalah nak follow kan. Sebab aku buka berapa dah. Dah pukul 2. So kita kira tempat lain dulu lah. So kita pecut. Apa ni? Hujan ke? Embun kot. Tak boleh nak laju sangat. Kita bawa normal speed je. Gear 4, gear 3, gear 4, gear 3 je kot. Oh, licin lah. Aduh, kenapa lah licin? Kalau tak licin ni bolehlah layan sikit. Barulah syok kan. Ini bolehlah ni, buat geli-geli lah. Weh, sejuk tu. Time-time sekarang kan. Petang tadi hujan, lama hujan. Lepas tu hujan pun dah berhenti pukul berapa kan, tak ingat lah tadi. Pukul 9 ke 10 macam tu lah. Memang lama lah hujan tu. Tu ya, aku rasa inilah sebab-sebab dia berkabus kot. Sebab dia berkabus, sebab dia sejuk melampau lah. Memang ni dah level aircon dah ni. Dia macam kereta ni. Gila lah, you're not that fast man.
sejuk lah. Macam mana lah orang yang duduk kat sini tu, macam mana korang tahan tu? Kalau korang dah basuh kain, korang sidai berapa lama mat nak apa ni, nak kering? Letup. Jom kejar kereta ni, jap. Kita menarik eh. Ni jalan basah tu, susah lah. Jalan basah, lin aku tak boleh nak laju sangat. Kan jagi kan terlebih lin overspeed entry kan, jatuh pula kan. Tak nak lah jadi benda macam tu kan. So kita bawa biasa-biasa je lah. Tapi inilah dia guys. Inilah dia tol Genting. Aduh, kalau dah ada tol ni confirm jam lah. Belah bawah ni je lah jam kot. Belah atas dah tak jam lah. So tak ada hal sangat lah. Tapi disebabkan dia dah buat tol, kalau jalan pun macam sekarang ni berlubang-lubang, berwavy-wavy ni. Rasanya macam tak payah kot kalau nak ada Genting punya tol tu. Ui, tak nampak apa tu. Ya, damn. Oh god, oh god. Oh my god, my balls. Di sini ada titik-titik air ni, apa ni? Embun ke? Bukan hujan, yang penting bukan hujan. Jalan nampak kering. Kalau kering, tarik. Okey, basah balik. Aduh. Oh god, oh god, oh god. Okay lah, dia ada part jalan yang kering, ada part jalan yang basah. Okay lah. Hei, tak sabar je nak tukar tayar. Tapi belum ada bajet. Sebab bajet saya beli kamera. Saya beli Insta360 S Pro 2. Saya beli yang tu dululah. Baru syok nak buat video macam ni. Tadi geng-geng tadi tu yang saya naik dengan diorang tu, diorang dah naik sampai atas. Saya je lah macam tak berapa nak larat nak naik sampai atas. Dengan sejuknya, dengan saya ada janji dengan orang. Ni pun saya nak jumpa member saya lagi seorang ni. Lepak mamak je kot. Cepatlah masuk karak. Moga karak jalan dia kering lah. Kalau basah macam ni pisang tu, tak boleh nak laju. Nak cepat sampai ni. Oh god. Oh. Aduh, kenapa lah diorang buat bonggol kat time-time nak turn macam ni. Lagi licin tu. Kalau naik bukit tak apa, kalau turun pisang juga. Okey, sekarang ni saya nak buang air kecil. Aduh, nak terkencing tu. Sejuk sangat. Ya Allah, hai sejuk lah.
Agaknya member kita yang motor rosak tadi tu, member dia dah ambil ke belum ni? Jom kita tengok. Oh, ada lagi kat situ Alamak, kesiannya. Tak boleh nak buat apa lah. Oh, jalan basah guys. Jangan laju. Tak boleh buat apa, jalan basah tu guys. Tak boleh nak layan sangat lah. Baru nak bagi korang ada adrenaline rush tu kan. Tapi tak apalah, layan manja-manja macam ni je. Tapi kalau nampak jalan dia kering semacam je kan, tarik je. Op, op, op. Oh, ada air syut. Okey, bahaya. Nampak jalan macam kering. Saya tak nak ambil risiko lah. Kalau laju dapat something okey juga. Kan jadi main laju je kan dengan tayar standard ni. Tak pasal-pasal lah. Macam kering. Kita try lah. Oh, licin. Licin lah. Tak boleh lebih. Kalau lebih ni jatuh Okey, jalan licin bos. Berkilat mak jalan.
Bapak best ya. Baru betul adrenalin. Tapi tak dapat top speed siap. Boleh lah tu.